Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke slot Bicara Santai Politeknik Limau Melaka. InsyaAllah hari ini kita akan bersiaran untuk segmen bersama dengan program Sini Bina. Dan saya perkenalkan dahulu, saya Fadilah binti Wak Nasir sebagai moderator untuk slot pada kali ini. Bagi perkongsian pada kali ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang agak menarik sebenarnya. Salah satu istilah ataupun penggunaan ruang yang ada dalam Sini Bina. Dan pada hari ini, kita bersama dengan teknologis Dr. Amran bin Attan yang akan sama-sama kita bincangkan sedikit apa sebenarnya tajuk yang Dr. Amran ingin bawakan pada hari ini. Silakan Dr. Amran. Sebelum tu saya nak tanya pada Puan Fadilah, pernah dengar tak apa itu telaga cahaya? Telaga cahaya doktor Ya. Kalau ikut ni, telaga ni yang saya nampak perigi terus. Tapi pelik pula kenapa ada cahaya. Mungkin kita boleh kongsikan dan mungkin kita boleh bincangkan sedikit apa sebenarnya telaga cahaya di dalam Sini Bina itu sendiri. Untuk makluman Puan Fadilah dan juga pendengar di luar sana, telaga cahaya. Telaga cahaya merupakan satu ruang yang dibina menegak dan juga terletak di bahagian tengah bangunan. Sedia maklum, di sini ada buku yang menyatakan tentang telaga cahaya, yang mana telaga cahaya ini merupakan satu elemen utama yang membenarkan pencahayaan masuk dalam bangunan untuk keselesaan dan juga aktiviti di dalam rumah. Untuk makluman Puan Fadilah, berkaitan dengan telaga cahaya ni, dia terdapat dua jenis telaga cahaya yang kita di Malaysia ni lah, yang kita kena pasti. Kiranya yang kita boleh lihat dalam reka bentuk rumah. Betul. Ke selalunya? Yang mana telaga cahaya ni selalunya dia merupakan satu ruang yang terbuka ataupun dikenali sebagai void. Dan juga halaman-dalaman yang dikenali sebagai courtyard bagi membenarkan pencahayaan masuk ke dalam bangunan yang terus menembusi ruang kegelapan. Boleh doktor terangkan sedikit mungkin antara kita yang tidak berlatar belakangkan kepada Sini Bina, bila kita katakan sebagai telaga cahaya ni, biasanya dalam susunan atau plan rumah, di mana kedudukan telaga cahaya? Adakah pada bahagian hadapan rumah ataupun sebenarnya dia berada di kawasan tengah-tengah rumah itu sendiri? Soalan yang sangat bagus daripada Puan Fadilah. Selalunya sebagai contoh model yang kita tunjukkan di sini, di manakah telaga cahaya? Telaga cahaya selalunya berada di tengah-tengah bangunan. Contohnya dia adalah rumah teras bertingkat. Dia terletak di bahagian tengah-tengah bangunan yang membenarkan pencahayaan masuk. Selalunya dia terletak pada ruang tengah yang tidak mempunyai sisi tingkap ataupun bukaan. Jadi di situ pentingnya pencahayaan ini adalah untuk memberi keselesaan ataupun kemasukan cahaya di dalam bangunan bagi keselesaan dan juga keselamatan penghuni itu sendiri. Selalunya, bolehkah saya kaitkan macam telaga cahaya ini, kalau kita boleh kaitkan dengan binaan bangunan lama seperti di kawasan perumahan kedai yang lama, yang mana kalau kita tengok di Melaka ni, kawasan rumah kedai bahagian depan adalah tempat berniaga, di bahagian belakang selalunya adalah kawasan sedikit privacy untuk tuan rumah ataupun tuan punya kedai, tapi di bahagian tengah-tengah tu yang ada satu courtyard ataupun yang tadi doktor katakan sebagai void area ataupun courtyard yang membenarkan cahaya itu untuk masuk. Adakah seperti itu doktor? Yes, dia seperti itu. Kadang-kala dia berlainan dan juga berbeza dari segi saiz. Besar telaga cahaya itu, banyaklah ruang yang dibenarkan masuk ke dalam bangunan. Kadang-kala ada yang mengubah suai telaga cahaya tersebut menjadi ruang kediaman ataupun ruang-ruang tempat lain. Dia menjadi kesalahan di situ sebenarnya. Jadi contohnya di Melaka lah, di Melaka seperti yang Puan Fat cakap berkaitan dengan rumah kedai. Betul. Itu memang benar. Memang benar yang mana ruang itu diguna pakai untuk pengudaraan dan juga pencahayaan itu sendiri. Sebab fungsi utama dia adalah untuk pengudaraan semula jadi dan pencahayaan semula jadi. Betul. Jadi apabila berlakunya perubahan ataupun kita mengganggu plan asal ataupun reka bentuk asal, ia akan mengakibatkan kawasan tersebut tidak akan mencapai fungsi bangunan yang maksimum. Betul doktor? Betul. Untuk makluman Puan Fadilah, untuk membina sesuatu telaga cahaya ini kita berpandukan kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam pada tahun 1984, yang mana ruang telaga tersebut dibina ataupun direka bentuk dengan
tiada penghalang melebihi 5% keluasan tersebut. Jika sekiranya berkurangan 5%, dia tidak mencapai kepada kontrak ataupun kepada prinsip telaga cahaya itu sendiri dari segi fungsinya. Dan dia tidak memenuhi keperluan peratusan jumlah pencahayaan dan penggunaan yang diperlukan, betul? Ya, betul. Jadi selalunya, apakah perkara yang terbaik yang perlu kita lakukan? Sebab saya faham telaga cahaya ini fungsinya sangat baik untuk membenarkan, kalau istilah dalam seni benih kita panggil sebagai cross ventilation, betul? Apabila terutamanya mungkin kepada tuan punya rumah, tuan punya bangunan mengubah suai kawasan telaga cahaya ini. Apa pendapat doktor berkenaan betul? Kesannya ataupun efek kenapa telaga cahaya ini tidak dibenarkan diubah suai secara tidak terkawal, yang mana ruang telaga tersebut akan mengalami beberapa masalah. Dan utamanya, ruang tersebut akan menjadi gelap dan juga suram disebabkan kemasukan pencahayaan semula jadi yang berkurangan. Seterusnya adalah dari segi kesihatan pengguna sendiri. Yang mana ia menyebabkan mata kita jadi rabun, mudah rabun, kemudian kita mengalami kecederaan di dalam ruang tersebut. Kemudian, apabila ruang telaga tersebut ditutup ataupun diubah suai, penghuni terpaksa menggunakan pencahayaan mekanikal ataupun pencahayaan yang menggunakan lampu dan sebagainya. Dan pula jadi tambah kos bil listrik. Ya, betul. Kos kat situ memang banyak diguna pakai lah. Yang mana hari-hari ruang tersebut akan diguna pakai ataupun menggunakan pencahayaan mekanikal ni dia agak kurang sihat sebenarnya. Kemudian apabila ruang tersebut mengalami masalah dari segi pencahayaan, pengudaraan pun akan terjejas. Betul. Dan tambah-tambah pula selalunya binaan ataupun reka bentuk rumah berderet ini ataupun kalau kita lihat sebagai rumah kedai ni, selalunya dia orang kata letak sebelah menyebelah, side by side. Bila side by side macam Dr. Amran terangkan tadi, kurangnya bukaan terutamanya di bahagian tengah. Jadi apabila tak adanya telaga cahaya ni yang telah diubah suai, akan mengakibatkan sebenarnya dalam kita nampak benda tu mempunyai masalah, sebenarnya dia akan menyebabkan kepada masalah kesihatan, masalah pengudaraan di dalam rumah tersebut, termasuk juga dengan masalah pencahayaan dalam rumah tersebut. Betul. Untuk makluman Puan Fadilah dan juga pendengar di luar sana, di sini merupakan naskah ataupun makalah yang saya tulis sendiri yang diberi tajuk Telaga Cahaya Rumah Teres Panduan Pencahayaan Siang. Boleh didapati di Shopee dan juga di perpustakaan Politeknik dan juga perpustakaan negara pada pengguna yang tidak pasti tentang apa itu telaga cahaya. Di sini terdapat beberapa topik ataupun tajuk yang sangat memberi kesan ataupun memberi impak kepada pengguna tentang kepentingan dan juga berkaitan dengan telaga cahaya itu sendiri. Dr. Amran siap promote ni buku dia. Jadi tuan-tuan dan puan, penonton yang mendengar boleh dapatkan buku tentang telaga cahaya untuk dapatkan lebih maklumat. Sebab saya kira telaga cahaya diperlukan dalam reka bentuk rumah di Malaysia, yang mana dia akan membantu orang kata natural ventilation and natural lighting yang lebih baik di dalam sebuah rumah. Tapi Dr. Amran, boleh saya tahu juga telaga cahaya ni kalau dalam reka bentuk rumah pada masa kini, pada pendapat Dr. Amran sendiri, adakah ianya diperlukan? Soalan yang sangat bagus. 2 minggu lepas, perkara ini telah diperdebatkan, yang mana reka bentuk rumah kini telah diubah suai dari segi kedudukan tangganya. Untuk makluman Puan Fadilah sendiri, pada era 80-an, 90-an, telaga cahaya ini sangat popular dibina di ruang tengah antara tangga dan ruang bilik. Tetapi sekarang, ruang tangga yang dibina pada rumah-rumah moden kini dibina ataupun diletakkan di bahagian dinding berhadapan dengan tingkap. Jadi telaga cahaya ini secara tak langsung terhapus begitu sahaja. Yang mana pencahayaan keseluruhan dalam bangunan telah diguna pakai menggunakan tingkap sedia ada di bahagian dinding yang menegak, bukan pada bumbung yang dikenali sebagai telaga cahaya itu sendiri.
Dan kalau kita lihat kan Dr. Amran, betul ke mungkin ini lebih pada pendapat peribadi saya, bila dengan adanya tenaga cahaya ini, sebenarnya dia akan membantu untuk kita lebih mempunyai ruang yang lebih ada versatility, ruang yang terbuka. Sebab seperti apa yang Dr. katakan tadi, untuk reka bentuk rumah sekarang, bukaan tingkap berada pada dinding yang menegak, bukan daripada bumbung di bahagian atas. Betul. Tapi bila kita buka untuk telaga cahaya, dia ada potensi kan Doktor, untuk kita buat courtyard di dalam rumah, untuk kita sebenarnya tanam pokok, ada orang kata landscape mini dalam rumah. Dalam masa yang sama, dia akan mempromosi atau promote a very good natural ventilation dekat dalam rumah tu. Berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 84 menyatakan bahawa telaga cahaya ini perlu dibina pada bangunan-bangunan yang berderet ataupun bangunan teres, kerana ia memberi kesan yang sangat besar ataupun impak yang sangat besar untuk pencahayaan dan pengudaraan. Okey. Masa kini, jika kita lihat, penghuni sekarang ataupun pemilik rumah sekarang tidak memperdulikan telaga cahaya tersebut sehingga menutup keseluruhan telaga cahaya tersebut. Kemudian, telaga cahaya tersebut menjadi gelap dan suram. Okey. Pada pandangan sajalah dari segi pengubahsuaian pada rumah terkini, memang betul sebenarnya kita boleh kata orang mengubahsuai ruang yang ada telaga cahaya dengan peletakan landscape ataupun peletakan elemen-elemen yang berunsurkan kehijauan, berunsurkan aliran air dan sebagainya. Sebenarnya dia sangat baguslah dari segi aliran pengudaraan dan juga pencahayaan itu sendiri. Akhir sekali dapat memberi keselesaan dan juga kesihatan kepada penghuni itu sendiri. Sebenarnya agak menarik tajuk telaga cahaya ni. Mungkin kalau untuk dibincangkan, telaga cahaya ni memang dalam rata-rata reka bentuk bangunan yang baru dan terkini ada beberapa reka bentuk yang telah diimplementasi oleh developer itu sendiri ataupun pembangun itu sendiri. Namun begitu, kita mengharapkan yang mana telaga cahaya ini akan diguna pakai secara berterusan dalam reka-reka bentuk bangunan yang akan datang. Betul Doktor? Betul. Okey, baik. Akhir kata pada Doktor mungkin ada? Okey, untuk akhir kata dari saya lah berkaitan dengan telaga cahaya ini, jika sekiranya tuan-puan ataupun pemilik rumah yang mempunyai telaga cahaya tersebut, manfaatkanlah sepenuhnya, kerana jika sekiranya telaga cahaya tersebut diubah suai, dia akan memberi kesan jangka masa panjang terhadap diri sendiri dan juga ahli keluarga. Oleh itu, sebelum kita mengubah suai telaga cahaya, belilah buku saya ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang fungsi dan juga kepentingan telaga cahaya itu sendiri. Itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih teknologis Dr. Amran untuk hari ini. Alhamdulillah kita dapat bicarakan sedikit perkongsian ilmu, perkongsian sedikit istilah dalam seni bina iaitu telaga cahaya itu tadi. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersua lagi bersama dengan segmen seni bina yang akan membicarakan tentang hal-hal ataupun isu-isu berkaitan seni bina pada masa akan datang. Terima kasih daripada kami.